Okey, siap pemasangan spotlight spotlight mata 3 projector. Okey, guna siap pasang sekali dengan windshield dengan bracket lah. Jadi 160 pasang sekali ni voltmeter plus charger lah. Kita cas bawah ni fast charger. Okey, complete. Pasang handlebar siap. Ni RCB E3 Plus punya brake. Okay, dah siap bleeding. Okay, kemudian ni switch untuk spotlight lah. Okay, ni lampu bawah warna kuning. Okay, tengah off. Ni tengah off. Okay, ni lampu tinggi kuning. Okay, lampu kena adjust sikit ni, macam tinggi sangat. Okay, nantilah malam kita test balik. Tengok cahaya waktu malam kita boleh adjust lah ketinggian dia. Okey, aku gunakan yang model macam ni. Ni pun dia nipis je. Dia warna putih dan warna kuning. Betul dia ada balas ada balas lah. Ada balas. Okey, kita nak test spotlight kita nak test spotlight. Ni okey. Bateri. Kita test lampu rendah dulu. Okey. Ni lampu rendah, lampu kuning. Okey, ni spotlight 3 mata, 3 mata diamond. Ni tanpa pasang lampu headlamp lah. Okey, kita akan pasang lampu tinggi pula. Ini lampu tinggi dia lah. Lampu tinggi dia memang ke depan lah. Okey, lampu rendah kuning, lampu tinggi putih. Okey, kita test pasang lampu headlamp pula. Okey, dah start. Okey, bateri charging elok 14. Okey, 14. Okey, ni lampu asal motor. Okey, ni lampu spotlight 3 mata. Dia terang lah sebab dia ada balas. Betul, dia 3 mata lah, 3 mata projector. Okey, ni lampu tinggi. Memang terang lah, puas hati. Ini lampu rendah. Lampu rendah. Dan lampu tinggi pula. Okay, ini lampu tinggi dia. Lampu tinggi dia puas hati ya. Memang suluh ada terang dan jauh.